Dalam video ni, kita akan tengok corak-corak nombor dalam Al-Quran. Fokusnya pada surah ke-15, ayat 87. Ayat ni ada sebut pasal 7 ayat yang selalu diulang-ulang, yang orang selalu kaitkan dengan surah Al-Fatihah. Tujuan kita nak faham corak-corak ni, dan apa pentingnya dalam cerita besar tentang ajaibnya Al-Quran ni. Video ni untuk semua orang, tak kira pelajar, orang yang kaji-kaji, atau sesiapa saja yang suka baca. Kita nak cuba sampaikan maklumat ni dengan jelas dan senang semua orang faham. Perkataan-perkataan penting, break akan terangkan maksudnya, dan kalau ada benda yang rumit sikit, kita akan jelaskan bagi senang faham. Al-Quran ni kan kitab untuk semua. Jadi bila kita borak pasal keajaiban Al-Quran, mestilah semua orang boleh faham dan rasa seronok nak dengar. Harapnya lepas ni kita semua lagi sayang dan lagi nak tahu pasal Quran. Konsep corak nombor dalam surah 97 dan kepentingannya, tujuan dan sasaran penonton. Video ini nak terangkan tentang corak-corak nombor yang ada dalam surah 19 ayat 87. Kita juga akan tengok macam mana ia berkaitan dengan konsep ijaz atau mukjizat Al-Quran. Video ini untuk semua yang minat nak belajar pasal Al-Quran, tak kira pelajar, pengkaji, atau sesiapa saja yang nak faham lebih dalam pasal Al-Quran dari sudut agama dan juga nombor-nombor. Penyataan tesis memang betul. Corak nombor dalam Al-Quran, macam yang kita jumpa dalam surah 19 ayat 87 ni, ada maksud simbolik dan penting dari segi budaya. Tapi, kita patut anggap ia sebagai bahan renungan tambahan saja, bukan bukti utama yang Al-Quran tu satu mukjizat. Keajaiban sebenar Al-Quran terletak pada bahasanya yang sangat hebat dan tak boleh ditiru. Pengenalan ramai orang percaya Al-Quran ni kata-kata Tuhan dalam Islam. Mukjizatnya, atau ijaz, selalunya orang faham sebagai keunikan bahasanya. Tapi sekarang ni, makin ramai orang minat nak kaji corak nombor dalam Al-Quran. Jadi, dalam video ni, kita akan tengok satu contoh corak nombor yang berkaitan dengan surah 19 ayat 87, dan kita akan nilai sejauh mana ia penting dalam konteks ijaz. Pemerhatian nombor dalam surah 19 82. Pengiraan dan simbolisme. Kalau kita campurkan nombor muka surat 262 sampai 267, kita akan dapat 1587. Nombor ni ada kaitan dengan surah 19 ayat 87 yang sebut pasal Sabah, iaitu 7 langit atau bumi. Lepas tu, kalau kita darab pula 1587 dengan nombor 7 sebanyak 3 kali, kita akan dapat 777. Dalam budaya Islam, nombor ni selalu dikaitkan dengan kesempurnaan, sebab nombor 7 tu berulang-ulang, dan nombor 7 ni memang selalu dikaitkan dengan kesempurnaan Tuhan. Kepentingan nombor 7. Dalam budaya Islam, nombor 7 ni memang selalu dikaitkan dengan sesuatu yang lengkap dan sempurna. Jadi bila nombor 7 ni berulang dalam 7, ada orang mungkin nampak ia sebagai tanda kesempurnaan Tuhan. Konteks teologi ijaz pemahaman tradisional ulama-ulama dulu macam Ibn Taymiyah dan Al-Baqillani kata, mukjizat utama Al-Quran ialah bahasanya yang tak ada tandingan. Al-Quran sendiri cabar manusia untuk buat satu surah macam dalam Al-Quran, surah 11 ayat 82. Ini menunjukkan betapa hebat bahasa dan dalamnya ilmu Al-Quran. Tafsiran nombor moden, ulama-ulama zaman sekarang, macam Rashad Khalifa, ada perkenalkan tafsiran berdasarkan nombor. Contohnya sistem berasaskan nombor 19. Dia kata corak nombor ni sebahagian daripada mukjizat Al-Quran. Tapi tak semua setuju. Ada yang kritik, kata corak-corak ni mungkin muncul sebab orang pilih-pilih cara kira. Penilaian corak nombor sebagai ijaz subjektiviti dalam tafsiran corak nombor ni, selalunya bergantung pada pilihan kita sendiri. Contohnya, kita pilih surah mana, muka surat mana, atau nak guna operasi matematik apa. Macam tadi, kita pilih untuk darab 1583 dengan 7 sebanyak 3 kali. Itu pilihan kita. Kalau guna cara lain, mungkin dapat hasil lain. Perspektif ulama klasik. Ulama-ulama dulu tak anggap corak nombor ni sebagai bukti utama ijaz. Macam Ibn Taymiyah, dia kata mukjizat Al-Quran tu pada bahasanya yang indah, bukan pada nombor-nombor. Risiko salah tafsir. Kalau kita terlalu fokus pada corak nombor, takut nanti jadi percaya benda karut atau anggap nombor-nombor yang dipilih sesuka hati itu ada makna dari Tuhan. Ini boleh buat kita lupa mesej utama dan panduan dalam Al-Quran. Kesimpulan corak nombor macam yang kita tengok dalam surah 19 ayat 87 ni memang ada maksud simbolik dan penting dari segi budaya. Tapi,
janganlah kita terlalu tekankan ia sebagai bukti mukjizat Al-Quran. Keajaiban utama Al-Quran tetap pada bahasanya yang sempurna dan panduan rohaninya. Jadi, kita digalakkan untuk tengok corak nombor ni sebagai bahan renungan tambahan saja, bukan sebagai satu kebenaran yang mutlak. Ijaz utama Al-Quran terletak pada mesejnya yang sangat mendalam, bahasanya yang hebat tiada bandingan, dan kesannya yang besar dalam hidup kita. Perkara-perkara ini dah lama diakui oleh para ulama, dan inilah asas kita percaya Al-Quran datang dari Tuhan. Pola nombor, macam dalam surah 19 ayat 87, memang menarik. Tapi, janganlah anggap itu asas utama keajaibannya. Pemahaman ijaz cara lama lebih tekankan aspek yang mencabar orang Arab paling pandai bersastra masa wahyu turun. Gaya bahasa Al-Quran memang tak boleh ditiru, hukum hakamnya adil dan lengkap, dan ramalannya semua jadi nyata. Pemahaman inilah bukti paling kuat tentang ijaz Al-Quran. Minat orang sekarang pada corak nombor ni kita faham, tapi kena hati-hati. Al-Quran diturunkan sebagai panduan hidup kita, dan ajaran rohani serta akhlaknya itu yang paling utama. Jadi, kajian nombor ini sampingan saja, jangan sampai lupakan tujuan utama Al-Quran. Mesej utama Al-Quran ialah Tauhid, Tuhan itu Esa, keadilan dan belas kasihan. Inilah mukjizatnya yang paling hebat dan kekal. Mesej ini jelas dan semua orang boleh faham. Kalau kita sebut tentang konsep ijaz, ia bermaksud Al-Quran ini tak boleh ditiru, dan ia adalah satu mukjizat. Ajaran ini kata, Al-Quran ialah mukjizat dari Tuhan, dan bukti Nabi Muhammad itu seorang Nabi. Cabaran untuk hasilkan sesuatu macam Al-Quran, yang ada disebut dalam Al-Quran sendiri, tak pernah ada siapa yang boleh buat. Ulama-ulama Islam zaman dulu ada sebut beberapa perkara penting tentang ijaz ini, terutamanya dari segi bahasa dan gaya penulisannya, yang paling orang nampak. Keindahan bahasa Al-Quran, cara penyampaiannya yang hebat, dan bentuk penulisannya yang unik, memang tak ada tandingan. Satu lagi aspek ijaz, ialah yang berkaitan dengan ilmu gaib. Contohnya ramalan masa depan, dan cerita pasal kaum-kaum zaman dulu. Selain itu, ijaz dari segi undang-undang pula telah perkenalkan satu sistem undang-undang dan adab yang lengkap, yang membawa keadilan dan keamanan. Aspek-aspek tradisional ijaz ini memang dah lama orang tahu dan ia berdasarkan kajian terus dari Al-Quran dan sejarah masa ia diturunkan. Baru-baru ni, ramai orang mula minat dengan susunan nombor-nombor dalam Al-Quran, yang orang selalu panggil ijaz dari segi nombor, atau ijaz matematik. Penting untuk kita faham beza antara dua ini. Surah Al-Hijr, ayat 87. Ada makna yang sangat penting. Allah berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu, wahai Muhammad, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Ungkapan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Ini merujuk kepada surah Al-Fatihah, surah pertama dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah ada 7 ayat dan ia adalah bahagian penting dalam solat harian orang Islam. Kepentingannya sangat besar sebab ia merangkumi tema-tema utama seperti keesaan Allah, rahmatnya, kekuasaannya sebagai Tuhan dan petunjuknya. Tafsiran ini disokong oleh banyak hadis, kata-kata dan amalan Nabi Muhammad SAW. Sebutan yang jelas tentang nombor 7 dalam surah Al-Hijr, ayat 87, yang dikaitkan dengan surah Al-Fatihah, memberi kita titik permulaan yang kukuh untuk kaji aspek nombor dalam Al-Quran. Penting untuk kita faham konteks tradisional ini, sebelum kita kaji lebih dalam tafsiran dari sudut nombor. Perkara utama tentang nombor dalam surah 15 ayat 87 ialah nombor 7 itu sendiri. Biasanya, ini dikaitkan dengan 7 ayat surah Al-Fatihah yang kita baca berulang kali dalam setiap rakaat solat. Selain kaitan utama ini, ada pengkaji moden yang mencari corak-corak nombor lain, macam bilangan huruf atau perkataan tertentu dalam surah Al-Fatihah. Kajian-kajian ini selalunya melibatkan pengiraan yang teliti dan alat-alat bantu kiraan. Tujuannya adalah untuk mencari kesamaan atau kaitan yang melibatkan nombor 7 atau gandaannya. Penting untuk kita tahu yang penemuan-penemuan tambahan ini, tahap penerimaannya berbeza-beza. Fokus pada nombor 7 itu sendiri adalah penting, sebab ia muncul dalam pelbagai keadaan dalam Al-Quran dan Sunnah. Contohnya, ada disebut tentang 7 langit dan 7 bumi,
dan tawaf keliling Kaabah pula dilakukan 7 kali. The same, nombor 7 ini memang satu perkara utama. Nombor-nombor dalam pemikiran Islam boleh membawa maksud simbolik, selalunya datang daripada penggunaannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Nombor 7, seperti yang disebut dalam surah 15, ayat 87, selalunya melambangkan kesempurnaan. 7 ayat Al-Fatihah merangkumi intipati iman, dan 7 pusingan tawaf di Kaabah menandakan ibadah yang sempurna. Nombor-nombor lain pun ada maksud penting juga, macam nombor 1 yang melambangkan tauhid, yaitu Allah yang Maha Esa. Nombor 3 pula selalunya dikaitkan dengan penekanan atau melengkapkan sesuatu perbuatan, seperti mengulang doa 3 kali. Nombor 40 selalunya menandakan tempoh cubaan, kematangan, atau mengasingkan diri untuk beribadah. Maksud simbolik nombor-nombor ini, dari segi budaya dan agama, membantu kita faham kenapa ada nombor-nombor tertentu yang ditekankan dalam Al-Quran. Ia menunjukkan kesempurnaan dari segi rohani atau konsep, bukannya kod matematik yang rumit. Yang indahnya lainnya bagaimana nombor-nombor ini muncul secara semula jadi dalam keadaan yang penuh makna. Sejak beberapa dekat ni, ada satu bidang baru kajian Al-Quran yang muncul. Ia fokus pada nombor-nombor atau keajaiban matematik dalam Al-Quran. Orang yang sokong teori ni kata, Al-Quran ada corak nombor yang rumit, yang dilihat sebagai bukti ia datang dari Tuhan. Cara ni selalunya melibatkan kira huruf, perkataan, ayat dan surah, untuk cari kaitan nombor yang tertentu. Tarikan corak nombor ni memang boleh faham zaman sekarang ni, di mana sains dan matematik sangat dihargai. Bagi setengah orang, jumpa corak matematik dalam Al-Quran ni, bagi rasa pasti dan bukti yang jelas yang ia datang dari Tuhan. Tafsiran moden macam ni selalunya lebih jauh dari rujukan nombor yang memang ada dalam Al-Quran. Mereka cari kod tersembunyi atau sistem yang rumit. Walaupun teori macam ni ada pengikutnya, tapi ia juga banyak dikritik oleh ulama-ulama Islam yang utama. Penting untuk kita bezakan teori-teori moden ni daripada cara lama kita hargai nombor, yang lebih fokus pada mesej yang jelas dan keindahan bahasa Al-Quran. Pencarian moden untuk keajaiban nombor menunjukkan satu perubahan tumpuan, mencari satu jenis mukjizat yang lain yang berasaskan kerumitan matematik. Bila kita menilai dakwaan tentang dari segi nombor, ada beberapa perkara penting yang timbul, termasuklah soal subjektif. Al-Quran ini teks yang sangat kaya dan luas, dan kalau kita cukup berusaha, kita boleh jumpa macam-macam urutan atau corak nombor. Persoalannya ialah, adakah corak-corak ini memang sengaja diletakkan oleh Tuhan, atau kebetulan saja yang nampak sebab kita pilih-pilih cara mengira? Risiko lain pula ialah, kemungkinan kita terlalu fokus pada aspek nombor yang boleh buat kita terlepas pandang mesej utama Al-Quran, iaitu panduan, iman, akhlak, keadilan, dan belas kasihan. Sikap berhati-hati dari para ilmuwan sangat penting, sebab kebanyakan ulama Islam lebih berwaspada untuk terima corak nombor ni sebagai bentuk utama. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat baginda tak tekankan pun perkara macam ni, tapi mereka lebih fokus pada makna Al-Quran, bacaannya, dan cara melaksanakannya. Ada teori-teori nombor yang bawa kepada kesimpulan yang jadi perbalahan. Ini menunjukkan bahayanya kalau kita bergantung pada tafsiran yang tak berasaskan cara yang betul dan ilmuwan tradisional. Walaupun ada orang yang ikhlas kaji corak-corak ni dengan niat baik, tapi ada kemungkinan boleh terpesong juga. Jadi penemuan macam ni patut dianggap sebagai renungan tambahan saja, bukan sebagai asas utama iman atau ajaran agama. Kesimpulannya, mukjizat Al-Quran adalah satu konsep yang ada banyak segi, dengan pemahaman tradisinya tertumpu pada keunikan bahasa yang tak dapat ditiru, kebijaksanaan hukum hakamnya, dan ilmu kenabian. Penyebutan 7 ayat yang diulang-ulang dalam surah ke-15, ayat 87, yang biasanya difahamkan sebagai surah Al-Fatihah, menunjukkan betapa pentingnya surah asas ini, dan angka 7. Kajian tentang corak-corak nombor yang lain adalah perkara yang baru muncul, dan kita kena berhati-hati bila menelitinya, serta membuat penilaian yang teliti. Pemerhatian tentang nombor-nombor ini sepatutnya dilihat sebagai renungan tambahan sahaja, dan bukan untuk mengganti atau mengubah pemahaman sedia ada tentang ijaz. Mukjizat utama Al-Quran ialah mesej panduannya yang berkekalan, kuasanya untuk mengubah hati, dan ia sentiasa sesuai sepanjang zaman. Bagi yang berminat untuk belajar lagi, kajilah kitab-kitab lama tentang ijaz,
Dan carilah juga artikel-artikel ilmiah terkini yang mengkaji pendekatan nombor ini secara teliti. Gunakan bahan-bahan yang utamakan cara kajian yang betul dan menghormati ilmuwan Islam tradisional. Saranan yang paling penting ialah fokus pada tujuan utama Al-Quran. Baca dengan faham, renungkan maknanya, dan cuba amalkan ajarannya. Mukjizat Al-Quran yang sebenar akan terserlah bila panduannya menerangi jalan orang yang beriman, menyambungkan manusia dengan penciptanya.